إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Kita nak muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa' lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa hari ini pada kelas kita yang saya ingat kelas akhir lah sebelum kita menyambut Ramadan. Kita sambung balik pengajian nanti insya-Allah selepas kita raya pada pengajian kitab fiqh kita ni. Ramadan, bulan yang dinamakan Al-Mubarak. Dan sekarang ni kita dah rasa bahang-bahang Ramadan. Sebuah bulan yang sebenarnya kalau kita tanya dalam kepada diri kita sendiri, kalau diberi pilihan nak masuk Ramadan ataupun nak terus lompat pergi Syawal, tak payah masuk Ramadan. Kalau iman kita dalam hati jawab apa kan? Tuan jujur tanya diri sendiri kan. Kita ni kalau ada pilihan, kita ni dengar Ramadan ni, alah Ramadan pula kan. Ataupun kita rasa alhamdulillah nak masuk Ramadan dah. Kalau alhamdulillah nak masuk Ramadan tu sebab apa? Sebab nak pergi bazar ke ataupun sebab betul-betul nak peluang menggandakan ibadah. Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya pada ramai orang kan, survey dekat mana-mana kita buat, saya buat satu poll 100 orang tanya pada 100 orang. Kalau diberi pilihan nak skip Ramadan terus pergi Syawal ke atau betul-betul nak masuk Ramadan? Majoriti jawab sebab dia sebab nak respon tu tak payah tulis nama. Dia orang jujur lah. Kata-katanya menjawab kalau boleh Ramadan ni tak payah ada, pergi Syawal terus apa. Itu ialah respon ramai orang ditanya tentang nak masuk Ramadan ke ataupun nak skip Ramadan terus pergi Syawal. Allah Ta'ala alam. Sebenarnya dalam kalangan masyarakat kita hari ini ataupun level iman masyarakat kita hari ini kan, ada golongan yang memang rasa Ramadan ni elok, tak payah ada tak perut, pergi Syawal terus lah. Ataupun Ramadan ni tak payah ada puasa lah, macam biasa je. Lepas tu masuk Syawal terus. Ada yang macam tu, ada yang macam tu. Para anbiya dalam beberapa riwayat, Jibril alaihi salam beritahukan Nabi, ada beberapa para anbiya ini, mereka ni kalau boleh nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka jadi umat Nabi Muhammad sebab mereka melihat kelebihan Ramadan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Tuan, para anbiya, para nabi ni, mereka kalau boleh nak jadi umat Nabi Muhammad sebab apa? Sebab nak rebut kelebihan yang ada pada Ramadan. Kita semua tanya iman masing-masing. Saya sendiri tanya iman saya kan. Tanya diri sendiri lah. Kita kalau ada pilihan nak buat macam mana? Nak lompat pergi Syawal ke dan narut Ramadan? Jawapan tu kalau kita ikhlas pada hati kita, kita kena buat sesuatu. Kenapa iman kita masih jawab macam tu? Sebab apa? Sebab kenapa iman kita masih lagi jawab Ramadan ni payah, kita pergi Syawal terus je senang. Ada something wrong dengan iman kita tu lah. Mungkin sebab banyak sangat keperluan dunia yang kita ambil, sampaikan kita berani untuk rasa macam tak penting Ramadan. Sedangkan Ramadan ialah tempat sebulan kita selamatkan negeri akhirat kita. Negeri akhirat kita. Dan saya sebut dulu tuan-tuan, antara hidup dengan mati ni lagi penting. Hidup dengan mati lagi penting kan? Sebenarnya agama ni, maksud besar agama dalam Al-Quran menyatakan bahawa mati lebih penting daripada hidup. Sebab mati ni ialah kemuncak Allah nak sempurnakan nikmat. Hidup ni nikmat tak sempurna.
Allah sebut hayatan thayyibah, manusia yang beriman hidup dengan cara yang baik tapi belum cukup sempurna. Maka Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup mesti rasa mati. Innama yutawaffawna ajran, supaya Allah Subhanahu wa taala boleh menyempurnakan nikmat yang Allah beri. Sebenarnya benda yang susah nak terima ialah mati lagi baik daripada hidup. Mati lagi baik daripada hidup. Hidup tak lebih baik daripada mati. Jadi persiapkanlah diri kita untuk menghadapi sebuah kematian. Saya dan tuan-tuan, mungkin saya mudah bercakap, tapi iman tak seperti itu. Kita semua mungkin macam tu, Allah Ta'ala ada. Kita bersiaplah untuk menghadapi kematian. Orang yang takut mati sebenarnya dia tak bersedia dengan amal soleh untuk dia pergi. Tuan-tuan, kita masuk pada hadis-hadis yang berikutnya daripada kitab Bulughul Maram ini. Hadis-hadis yang akhir dalam bab solat sunat witir. Dan kita masuk hari ini insya-Allah dalam hadis-hadis yang bincangkan solat sunat yang berikutnya, iaitu solat sunat duha. So kebetulan kita nak masuk Ramadan dah, kita dah baca dah hadis-hadis mengenai solat sunat witir ni, nak hujung dah. Hadis yang lepas kita baca hadis yang ke-29 daripada bab tentang solat sunat witir ni, iaitu bukan witir, bab tentang solat sunat. Termasuklah hadis solat sunat witir. Jadi kalau ikut turutan balik, solat sunat ni Ibnu Hajar punya bab, dia bentangkan dulu solat sunat rawatib. Lepas tu dia bentangkan bab solat sunat tahajud, yang mana dalam tahajud tu solat yang paling afdal ialah solat sunat witir. Itu pandangan dia lah. Kerana hadis yang menunjukkan fadilat solat sunat witir ni besar, dan kaedah nak menunaikannya pula dipermudahkan supaya orang tak tertinggal. Tuan sedia maklum, solat sunat witir ni kita dah bincang hari tu, dia boleh dibuat seawal lepas solat fardu ain isya. Buatlah 1 rakaat ke 3 rakaat ke, buat. Okey, hadis yang lepas daripada Jabir, man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salat akhiril lail masyhudah wa dhalika afdal. Hadis yang lepas ni ialah hadis yang menyebut tentang waktu yang paling afdal antara dua waktu. Sebab Nabi dah izinkan witir ni boleh buat awal, seawal lepas Isyak. Walaupun demikian, hadis yang akhir yang lepas kita baca, hadis tu menyebut tentang walaupun ada dua waktu yang Nabi bagi buat awal lepas Isyak ataupun buat hujung setelah kita qiyamul lail sebelum fajar, lepas habis qiyamul lail, waktu yang lebih afdal tetap ialah waktu yang hujung tu. Waktu sekitar kita dah habis menunaikan rakaat-rakaat tahajud kita, sebelum waktu subuh berkumandang, kita pun mengerjakan solat sunat witir, 1 rakaat ke 3 rakaat ke 5 rakaat ke buat. Sebab waktu tu afdal, sebab Nabi kata waktu tu ialah waktu masyhudah, waktu saksi yang melihat kita beribadah paling ramai. Waktu pertukaran malaikat malam kepada malaikat siang. Agama ni dia waktu siang bermula daripada terbit fajar. Tu Islam ajau. Orang putih ajau siang ni 12:01 PM. Tengah-tengah gelap orang tidur dia kata siang. Pening kita. Dia kata pagi kan. 12 minit 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi kan. Kan malam orang tidur. Islam ni pagi dia ialah subuh. Tu betul. Fajar kazib dan juga fajar sadiq. Kazib itu yang subuh azan kali pertama tu fajar kazib. Yang Nabi kata cahaya fajar tu macam ekor serigala tegak ke atas kan. Lepas tu fajar sadiq pun datang, cahaya tu dah mendatar, berarti subuh dah masuk, berarti cahaya matahari tu dah sampai membentuk fajar sadiq. Itu waktu yang betul siang. Jadi Islam paling betul, dia sebut waktu siang mula dengan fajar, itu betul. Waktu pagi mula dengan pukul 12 itu tak tahulah macam mana matahari dapat waktu tu. Jadi waktu yang paling afdal nak witir ni ialah selepas kita qiyamul lail, sebelum terbit fajar ataupun sebelum masuk waktu subuh. Sebab waktu tu ramai malaikat bertukar dia punya giliran
waktu pertukaran. Malaikat malam nak tukar dengan malaikat siang. Bukanlah malaikat tu dia ada shift, tapi sebenarnya memang Allah jadikan kerajaan dia ni malaikat malam yang jaga manusia lain, malaikat siang yang jaga manusia lah. Yang mengawal bumi ni dengan kekuasaan Tuhan ialah para malaikat dia. Malam ada shift lain, siang ada shift lain. Jadi mereka nak bertembung dua tu. Pertemuan malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat malam nak keluar, nak ganti malaikat siang, mereka nampak, masing-masing nampak orang-orang yang sedang mendirikan dia punya rakaat witir di ujung waktu nak terbit fajar. Sekarang ni azan 6 suku kan, 6.16 azan. Sekitar 6.13 ataupun 6.10 tu dia pun buat satu rakaat witir dia. Ke malaikat tengah nak bertukar tu, ramai yang menyaksikan ibadah dia buat. Itu waktu yang paling afdal. Kita masuk hadis berikutnya, hadis akhir tentang solat sunat witir, iaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tala'al fajru faqad dhahaba kullu salatil lail wal witru faqutiru qabla tulu'il fajr. Hadis Ibnu Umar ni sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jika fajar telah terbit, maka habislah waktu bagi semua solat malam dan solat witir. Oleh itu, solatlah witir sebelum fajar terbit. Jadi hadis ini ialah hadis penguat tentang akhir waktu solat witir, iaitu terbitnya fajar. Dan hadis ni sebenarnya Ibnu Hajar letak juga sebab apa? Nak bagi tahu hadis ni tetap ada dia tetap tidak mutlak, sebab Nabi akhirnya punyalah nak bagi umat ni tak tertinggal solat witir yang afdal itu. Nabi bagi tahu bahawa ada waktu orang-orang yang biasa melazimi solat witir, dia boleh kerjakan witir kalau dia betul-betul terlupa, tercuai atau tak sengaja tertidur ke, dia boleh tunaikan lepas semayang fardu subuh dia. So hadis ni Ibnu Hajar letak nak bagi tahu witir memanglah habis masa waktu fajar, tapi dia tidak mutlak. Dia ada lagi hadis yang kita bincang dulu, ingatlah. Nabi sebut siapa yang dah biasa melazimi witir dia, tiba-tiba hari tu dia memang tertidur, tak terbangun dia, padahal dah seminggu tak tinggal witir tu. Kan? Seminggu ataupun 3-4 hari tak pernah tinggal witir, tiba-tiba hari kelima tertinggal, dia boleh qada'kan witir dia lepas subuh. Itu juga bab yang para fuqaha mengangkat witir ni ibadah paling mulia dalam semua solat-solat tahajud. Kalau tertinggal solat hajat malam-malam, solat taubat ke, Nabi tak suruh qada apa, tertinggal tak apalah, buatlah esok pula. Nabi tak suruh qada apa. Tapi witir ni kalau tertinggal Nabi suruh qada. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah ni besar, dia punya ganjaran. Boleh buat sawal lepas Aisyah. Kalau tak buat lepas Aisyah, tertidur, tak terbangun pula, Nabi suruh qada lepas subuh. Maknanya ruang besar untuk terus buat, jangan tinggal. Solat sunat witir. Okey, kita habis dah bab solat sunat witir tu. Mudah-mudahan Ramadan nanti Ramadan lagi istimewa. Qiyamul lail yang sepatutnya, yang Allah kata tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Qiyamul lail yang awalnya Allah kata kena tidur dulu. Mereka tatajafa junubuhum, mereka meninggalkan pembaringan mereka, 'anil madaji'. Tempat baring tu mereka bangun, mereka tinggalkan. Berarti dia dah baring, dah tidur dulu, baru dia bangun buat qiyamul lail. Tahajud hari-hari bulan-bulan biasa sah dengan tidur dulu. Tapi Ramadan ni tahajud dia dah sah lepas Isyak, dah sah dah. Jadi qiyamul lail atau tarawih kita tu ialah tahajud yang Allah dah izin di awal kan. Tarawih pun kita buat tahajud awal, bangun malam lagi kita buat lagi tahajud. Banyaklah keadaan pahala dia. Jadi witir jangan tinggal. The best witir masa Ramadan nanti ialah rakaat tarawih awal tu dah buat dengan imam, sampailah imam tu witir, dia ikut imam sekali. Tuan-tuan, kalau tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa musibah kan, pastikan betul-betul berapa rakaat nak buat malam ni, cari masjid yang betul. Kalau nak buat 8 rakaat, buat kat masjid tu. Supaya dapat sampai habis witir dengan imam.
pahala dia macam mendirikan keseluruhan malam. Kalau kita buat 8, lepas tu imam witir, kita tak buat witir dengan imam, kita pun keluar dengan harapan nak witir besok lepas sekian molek kan. Sebenarnya tidak afdal macam tu, tidak afdal. Yang afdalnya ialah terus buat witir dengan imam habis kan. Besok sekian molek cerita lain lah, sekian molek dah bangunlah ya, witir dah buat awal dah kan. Okey lah. Patut macam tu. Jadi tuan-tuan pilih betul-betul masjid yang buat 20 ke 21 ke apa ke kan. Pilih betul-betul nak buat berapa rakaat malam ni. Jangan tersalah pilih. Nak buat 8, pilih banyak yang buat 8 lah. Yang penting akhirkan tarawih kita dengan witir sama dengan imam. Imam habis sembahyang witir semua tarawih, kita sama-sama habis dengan dia. Keluar masjid semua keluar masjid. Dah dapat pahala gandaan seluruhan malam. Mendirikan tahajud malam. Bila kita bangun malam lagi, besok pukul 5.30 ke 5 bangun tahajud lagi, cerita lain, tak apa. Alhamdulillah. Okey, habis bab solat sunat witir. Kita masuk pada hadis berikutnya, ialah hadis yang membincangkan tentang sebuah lagi solat sunat, dan solat sunat ni tidaklah seafdal witir ataupun tahajud ataupun solat sunat rawatib. Tapi dia boleh dibuat lah antara solat-solat sunat yang kita suka buat. Sebab suka sangat dengan rezeki, kita pun suka buat. Iaitu solat sunat duha. Nak sangat rezeki, duit, kita pun tak pernah tinggal solat sunat duha ni kan? Dengan niat nak dapat duit, nak dapat rezeki, tak apalah. Tapi tuan-tuan kena tahu bahawa keutamaan dalam dunia ni, hidup bukan rezeki, bukan. Kalau itulah goal kita, target kita rezeki, duit, kita akan menemui jalan yang buntu nanti. Dunia ni dia pening sebab apa? Pening sebab nak cari duit lah. Cari duit pening. Dia sendiri pening dengan sesuatu yang dia sendiri cipta. Pening. Okey. Hadis berikutnya ialah hadis yang ke-31. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Rawahu Muslim wa lahu anha. أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. Inilah hadis Aisyah. Kata Aisyah, Nabi SAW solat duha 4 rakaat ataupun lebih lah, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Okey, hadis tu hadis Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim sebut, kata Aisyah, Nabi solat duha 4 rakaat. Maksudnya 2 rakaat. Ataupun kalau Nabi buat 2 rakaat, buat lebih daripada 4, 2 rakaat sampai 6 rakaat, 2. Menurut apa yang Allah nak untuk Nabi SAW, hadis itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim juga turut meriwayatkan hadis lain juga daripada Aisyah. Kata Aisyah pernah ditanya, apakah Nabi SAW sering buat solat sunat duha? Aisyah jawab tidak. Tidak. Kecuali bila Nabi balik ataupun datang daripada apa-apa permusafiran, dan bermusafir jalan berhenti, Nabi akan buat solat sunat tu duha. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis itu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah lagi, aku tak pernah tengok Nabi SAW melakukan solat duha, tapi aku buat solat duha ni. Tuan, hadis ni macam mana? Hadis ni ada 3 riwayat Imam Muslim, 2 riwayat Imam Muslim daripada riwayat yang sama, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, rawi yang sama. Imam Muslim meriwayatkan 2 hadis daripada Aisyah bahawa Aisyah sebut Nabi lakukan duha, kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 6 rakaat. Hadis kedua, riwayat Imam Muslim juga daripada Aisyah,
Aisyah kata Nabi tak buat duha ni, melainkan balik daripada permusafiran ataupun tengah-tengah musafir. Hadis ketiga, Imam Muslim kata, masa orang tanya pada Aisyah, Nabi buat solat duha tak? Nabi tak buat solat duha. Mana ada? Lain pula jawapan Aisyah tu. Okey, kenapa macam tu kan? So, hadis ni dia ada bab yang saya sebut dulu, bab tentang mukhtalifil hadis. Kaedah nak memahami hadis yang saling bercanggah. Okey. Kita lalu sebuah jalan, dia kata tak boleh dilarang lalu jalan ni. Dilarang lalu, dia kata. Dia buat signboard yang no enter, no entry, tak boleh masuk. Oh, tak boleh masuk. Kita mula tempat lain lah. Besok-besok dia kata silakan masuk. Boleh pula. Semalam tak boleh, hari ni boleh. Tahu tak kenapa semalam tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab jalan tengah renovate. Tak boleh lah lalu. Hari ni jalan dah siap renovate, boleh lalu lah. Okey, contohlah, biasa contoh tu kan. Mak ayah kita masa kecil-kecil dulu kan, tak bagi main bola. Kau jangan main bola, tak bagi main bola. Kau jangan main sungai, tak bagi main sungai. Minggu depan tak main sungai ke? Pergi tak main sungai. Boleh pula. Sebab apa minggu lepas tak bagi? Hari ni baru bagi. Kenapa? Sebab minggu depan nak beksa. Mak tak bagi kau main sungai. Sekarang habis beksa, pergi nak main sungai. Contohlah. Beza tak? Beza lah. Hal yang sama berlaku pada hadis-hadis Nabi ni. Kejap-kejap Aisyah kata Nabi buat, kejap Aisyah kata Nabi tak buat, kejap Aisyah kata Nabi musafir je buat. Tuan-tuan, hadis ni menunjukkan bahawa solat duha ni ada bilangan rakaat dia pula. Dalam hadis sebut Nabi buat 2 boleh sampai 6 rakaat pun boleh. 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 6 rakaat pun boleh. Yang riwayat Aisyah kata Nabi tak buat tu sebenarnya bukan tak buat, tapi tak melazimi. Tak melazimi maksud Nabi taklah sampai tahap tak tinggal langsung solat duha ni, dia tak macam tu. Tidak macam tu lah kan. Contoh. Kadang-kadang kita kan satu orang hamba Allah ni, kita hidangkan dia lauk apa? Lauk ikan patin masak sedia api kan. Ikan patin masak lemak kan. Dia tengok ikan apa ni? Ikan patin ni. Tak ada umur aku makan ikan patin ni. Dia kata tak makan ikan patin. Dia kata tak ada umur aku makan. Maknanya tak makan ikan patin. Padahal minggu lepas kita baru bagi dia makan ikan patin, dia makan je. Dia kata tak pernah makan tu, maksud jarang makan ke tak pernah makan langsung. Ikan keli tu utama kan. Sebagian orang tengok ikan keli macam kotor, air sungai, bau sikit kan. Ikan keli aku tak makan ikan keli. Maksud tak makan tu tak pernah makan ke jarang makan? Atau terdesak pun makan. Dia ada makna macam-macam kan. Kadang-kadang orang tu kata aku tak makan ikan keli ni. Maknanya bukan tak makan langsung. Dia makan, cuma kalau ada pilihan lain tak makan ikan keli. Macam tu. Dia makan ikan keli, cuma je kalau darurat je lah baru makan. Maksud tak makan tu ada banyak. Macam tu lah Aisyah bila jawab soalan-soalan sebagian orang ni. Orang tanya, Nabi buat solat duha? Nabi tak buat duha. Tak buat tu, tak buat langsung ke jarang buat? Jarang sebenarnya, bukan tak buat ke jarang buat. Tuan-tuan, Nabi bagi isyarat duha ni Nabi tinggalkan tau. Tinggalkan. Kalau kita tak pernah tinggalkan duha sebab nak cari rezeki pula, rezeki, duit pula kan. Ada isyarat kita ni nanti setan dia akan main kan. Kau ni tak solat duha lagi hari ni, rezeki pun ada ni. Dia akan main kita supaya niat kita buat solat tu bukan sebab nak beribadah pada Allah, sebab nak rezeki tu. Kalau tak ada rezeki tu tak nak solat. Macam tu. So Nabi tinggalkan solat sunat duha bukan sebab tak buat langsung, tinggalkan berarti tak melazimi solat sunat duha. Nabi nak beritahu solat sunat subuh lagi afdal, solat sunat qabliyah zuhur lagi afdal, solat sunat witir lagi afdal untuk dipertahankan. Saya ulang sikit tuan-tuan, Nabi SAW dalam hidup Nabi tak pernah tertinggal solat sunat subuh yang 2 rakaat sebelum subuh. Dalam beberapa riwayat Nabi juga tak pernah meninggalkan solat sunat qabliyah zuhur sampai Nabi mengqadhakannya. Kalau tertinggal lepas asar, Nabi qadhakan solat sunat qabliyah zuhur. Tanda benda tu lagi penting.
Tapi duha ni pernah tak Nabi qada kan? Jadi lepas zuhur dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang solat apa solat? Duha tadi. Tak pernah. Duha ni kalau tinggal lah. Tak apa lah. Tuan-tuan, hadis ni nak bagi tahu solat duha ada dan bilangan rakaat dia pun banyak. Tetapi kita jangan sampai tahap melazimi solat sunat duha tak pernah tinggal. Tapi solat sunat subuh tinggal, witir tak pernah buat pula. Tak boleh macam tu lah. Kalau kita macam tu, ada masalah kita ni dari aspek niat nak solat sunat duha. Sebab kita tahu solat sunat duha ni apa fadilat dia kan. Okey. Selesai hadis tu, dia menjelaskan bilangan duha tu berapa dan dia boleh menambah 4 rakaat untuk duha. Duha juga menjadi semakin afdal kalau kita bermusafir. Bermusafir ni duha tu bagus. Duha tu taklah dilazimi setiap masa, tapi kalau bermusafir elok buat duha tu. Sebab Aisyah sebut tadi kan, Nabi tak buat duha melainkan yaji'a min mughibah. Yaji'a min maghibah, melainkan Nabi kembali daripada bermusafiran. Okey. Hadis berikutnya ialah hadis Zaid bin Arqam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Rawahu Tirmizi. Ini hadis Zaid ibn Al-Arqam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut solat orang yang awabin adalah ketika unta mulai rasa panas. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan fiqh hadis ni menyebut tentang apakah itu solat awabin. Tuan-tuan, awabin ialah solat orang-orang yang kembali. Awabin ni tawab. Tawab ialah bertaubat, orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah. Okey, awabin ni waktu dia bila? Dalam hadis ni sebut awabin ialah haina tarmadul fisal. Awabin ialah waktu ketika unta ni dia bangun daripada padang pasir sebab tarmadu. Tarmadu bermaksud pasir dah panas. Tarmadu, perkataan Ramadan menghasilkan perkataan Ramadan. Apa maksud Ramadan tu? Ramadan asal perkataan ni ialah ar-ramdu. Ar-ramdu bermaksud panas. Masyarakat Arab sebelum Islam datang, mereka telah menamakan 30 hari yang sangat panas daripada bulan-bulan ni. 30 hari itu dinamakan Ramadan. Sebab apa? Mereka menempuh 30 hari yang paling panas berbanding bulan-bulan yang lain. Sebab nama je pun, bila Islam datang, Allah terus gazetkan je nama-nama yang dah ada. Muharram sampai Zulhijjah, Ramadan duduk tengah-tengah, memang ada. So nama tak penting sangat. Yang penting ialah konten sesuatu perkara. Nama tak penting, tak apa, Allah kekalkan je. Jadi nama Ramadan tu sebenarnya bukan Islam yang pilih. Orang Arab jahiliah yang namakan. Nama je pun tak apa lah kan. Okey, tu maksud tarmadul fisal. Unta dah mula bangun sebab padang pasir dah mula panas. Itulah dia waktu awabin. Ikut hadis ni lah, ada khilaf awabin ni waktu bila. Ada yang kata lepas maghrib, Allah Ta'ala alam. Tapi hadis ni menunjukkan solat sunat awabin ialah waktu duha yang paling afdal untuk dibuat. Duha yang awal ada yang kata nama dia isyraq. Duha yang awal kan. Maksudnya waktu duha apa? Habis waktu syuruk kita boleh buat solat sunat duha yang awal kan. Dan sekitar pukul berapa? Pukul 8. Bukan 8.30 macam tu lah. Dia lepas habis waktu fajar, syuruk. Syuruk ni adalah waktu yang diharamkan solat. Sebab waktu matahari tengah terbit, agama haramkan solat kerana tak nak menyamai dengan penyembah matahari yang mula menyembah matahari ketika matahari terbit. Terus sekitar setengah jam 40 minit lepas habis waktu subuh tu, syuruk tu jangan solat apa-apa dulu. Jangan solat apa-apa dulu.
Kalau ada orang buat mungkin dia solat, ada tak khilaf, tak apalah benda tu. Tapi lepas habis waktu syuruk tu, sekitar 40 minit waktu syuruk tu habis, dah boleh buat solat duha yang awal 2 rakaat boleh buat. Tapi duha yang dipanggil paling afdal li awabin namanya, ialah ketika matahari dah mula terbit, betul-betul dah panas. Waktu ni Arab kata, dalam hadis ni sebut, Zaid bin Arqam sebut, waktu tu ialah waktu unta dah mula bangun sebab padang pasir dah panas. Apa kaitan padang pasir panas dengan awabin, orang-orang bertaubat? Apa kaitan tu? Sebab orang-orang bertaubat ni, dia sedar kepanasan matahari itu tak sebanding langsung dengan kepanasan neraka Tuhan Jalla wa'ala. Jadi bila mereka dapat intro kepanasan, mereka menginsafi panas neraka Jahannam, mereka pun solat sunat 2 rakaat untuk nak bertaubat kepada Allah. Kan? Sahabat ni atas apa pun kesakitan dunia ni, dia insaf bahawa neraka lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Tadi saya cabut gigi ni, sakitnya ya Allah kan. Sakit sampai sekarang sakit sikit-sikit lagi kan. Masa cabut tadi tu, terfikir apa? Kalau perang sakit macam mana? Rasa nak pergi perang ni sakit macam mana? Terfikir sakit ni apa sangat, orang tak abuse dah pun, sakit juga kan. Tak terbayang sakit azab al-hariq, azab yang panas macam mana yang Tuhan punya kan. Dan realitinya masa sakit lah manusia senang nak beristighfar. Ya Allah ampun, ya Allah, janganlah. Doktor kata risiko nyawa ada sikit lah. Kalau urat tu kena dengan urat ni, ada darah tinggi pula kan, gold lah dia kata. Doktor saja buat takut ada risiko tu. Jadi bila dah ada risiko, sakit pula, manusia cepat apa? Astagfirullah. Bau dah terhantuk, bau tenada. Sebab itulah agama ni dia bagi tahu orang yang sihat ujiannya lebih besar daripada orang yang sakit. Orang yang sakit ni kelebihan dia tu dah berkurangan. Istighfar dia tu mungkin tak setebal istighfar orang yang sedang sihat. Sebab apa? Dah sakit dah kan. Dia istighfar tu yang susah nak istighfar ni orang sihat ke orang sakit? Yang susah nak istighfar orang sihat ke orang sakit? Orang sihat tu kan. Orang sihat susah nak istighfar. Sebab tengah sihat, apa kisah sangat kan. Tengah-tengah sakit tu, ya Allah sakitnya. Tengah-tengah sakit hafal ayat kursi. Tengah sakit apa, zikir-zikir pagi dia hafal, mak solat pun dia hafal. Tengah sakit, lepas dah sihat, Ali apa khabar, sihat dah? Alhamdulillah sihat dah. Lega lepas ujian semalam. Lepas ujian sakit. Ujian sakit kecil, ujian sihat lagi susah. 2 ujian yang Nabi kata susah kan. Ni'matani mawhubat, 2 nikmat yang manusia diuji oleh Tuhan dengan waktu yang paling sukar. Apa ujian tu? As-sihhatu wal faragh. Sihat dan masa lapang. Kalau ada orang sihat yang beristighfar, pahala lagi besar daripada orang yang sakit beristighfar. Kalau ada orang yang masa lapang dia istighfar, lagi besar pahala daripada orang yang tengah-tengah sibuk istighfar. Kan? Orang bencin, masa lapang banyak tak? Banyak masa lapang dia istighfar tak? Jadi digunakan masa bencin tu untuk benda yang manfaat, besar pahala berbanding orang tengah sibuk kerja. Masa lapang tu bersyukur lagi besar. Okey. Bila Zaid bin Arqam kata waktu unta tu panas padang pasir, dia pun bangun, waktu tu lah orang semua sedar matahari dah makin panas. Tapi kerja baru nak start kerja ni, baru nak pergi angkut tamar dekat kebun tamar ni. Zaman-zaman sahabat Nabi itulah kerja mereka kan. Mereka telah ketepikan kerja-kerja harian yang baru nak mula tu untuk menghadap Allah Ta'ala. Orang ni dipanggil awabin. Waktu keemasan, orang baru nak sibuk kerja, tapi menghadap Allah Ta'ala sebab tahu pemberi rezeki Tuhan. Tuhan. Jadi waktu awabin ialah hina tarmadul fisal. Hadis berikutnya, wa an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallat duha thintai asyrata rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Cantum hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalla ad-duha 8 rak'atin
Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Ya, hadis atas Anas kata Nabi SAW sebut siapa yang solat duha 12 rakaat, Allah buatkan dia qasran fil jannah, istana dalam syurga untuk dia. Hadis berikut yang bawa daripada Aisyah. Aisyah kata Nabi SAW masuk ke rumah aku, lalu Nabi buat duha 8 rakaat. Ini hadis Ibnu Hibban dalam kitab ya, dalam as-sahih dia. Tuan-tuan, okey, dulu hadis ni menunjukkan satu perkara, iaitu bilangan duha tu maksimum mencapai sampai 12 rakaat. Hadis Aisyah pula menyebut duha itu bilangannya sampai 8 rakaat. Hadis Anas beritahu duha Nabi sampai 12 rakaat. Okey. Daripada dua-dua hadis ni, satu lagi babnya ialah fadilat. Fadilatnya duha sampai 12 rakaat itu, fadilatnya ialah Tuhan binakan istana dalam syurga untuk dia. Nak dapat istana dalam syurga tu, nak kena masuk syurga dulu kan. Boleh dapat istana dalam syurga kan. So yang penting sekarang ni bukan duha, yang penting ialah masuk syurga dulu, baru dapat istana dalam syurga. Okey, kedua-dua hadis ni, satunya nak menunjukkan bilangan rakaat duha. Ringkas duha ni 2 rakaat. Jadilah 2 rakaat duha. Untuk orang yang diuji dengan ujian berat, iaitu masa lapang yang banyak, tiba-tiba dia buat 2 rakaat je duha. Okey tak tuan? Itu saya kata tadi, ujian masa lapang, ujian yang lebih berat daripada ujian masa senang. Lebih berat. Antara orang Aceh yang kena musibah banjir dengan orang Malaysia yang tengah senang, ekonomi tengah naik, negara tengah masyhur namanya, siapa lagi mulia di sisi Tuhan sebenarnya? Yang lagi besar ujian siapa? Orang Malaysia yang tengah senang ke orang Aceh yang tengah susah? Dia nampak macam orang Aceh tengah susah, musibah banjir, nampak macam dia diuji oleh Allah. Tak, sebenarnya yang paling besar ujian ni orang Malaysia. Orang Malaysia sebab tengah senang. Okey. Jadi berbalik pada hadis tadi, bila Anas sebut duha ini paling besar sampai 12 rakaat boleh buat, dia membuktikan bahawa membuktikan bahawa ujian orang yang masa lapang banyak ni, tapi dia punya rakaat cuma 2 rakaat duha. Masa lapang banyak, rakaat duha 2 rakaat je. Okey, kenapa Nabi gandakan duha sampai 12? Kenapa kan? Sebab Nabi tahu ada orang yang Allah sedang uji dia dengan ujian berat. Kalau dia kufur, dosa dia besar. Jadi Nabi buat 12 untuk orang yang masa lapang banyak, yang ujian tengah berat, masa lapang banyak. Duit banyak, masa lapang banyak, lagi besar ujian. Ujian yang lagi besar ialah ujian nak syukur dengan nikmat. Berbanding orang yang tengah diuji dengan tak ada nikmat, tengah miskin, Allah uji, ujian dia kecil. Berbanding ujian orang yang tengah banyak nikmat, kalau dia syukur dengan nikmat, pahala lagi besar daripada orang yang syukur nikmat tapi miskin kan. Yang tu pahala besar juga, tapi tak sebesar pahala orang yang mensyukuri nikmat dalam keadaan dia memang ada banyak nikmat. Okey, Nabi SAW menggandakan sampai 12 sebab Nabi nak bagi rahmat, nak bagi kaedah untuk orang yang diuji dengan masa lapang banyak ni, al-faragh, supaya dia boleh beribadah. Supaya dia boleh beribadah. Tu penting kita dapatkan duha boleh buat sehingga 12 rakaat. 12 rakaat duha. 12 rakaat tu bukan sampai 12 straight tak, dia 2 sampai 12, ataupun dalam beberapa riwayat sebut 4 12 kan. Boleh buatlah demikian. Hadis yang bawah tadi Aisyah sebut Nabi SAW buat duha 8 rakaat. Bermaksud ada pilihan lah. Ada pilihan 8, ada pilihan buat 12. Ada tak hadis lain yang lebih daripada 12? Tak ada. Tak ada. Maknanya
kadar beribadah kita ni yang Allah pun dah tahu kita semua ni kemampuan macam mana ialah 12. Kan? Akhirnya tuan-tuan kita kena sedar wallazi qaddara fahada. Ayat itu sangat karamah bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran mengenai lepas surah Al-Tariq yang Allah sebut fa'akidu kaida fama idil kafirin abnihilhum ruwaida. Orang-orang musyrikin mereka lancang tipu daya untuk nak hancurkan kau wahai Muhammad. Allah kata Rasulullah tak payah buang masa nak pergi semak, nak pergi selidik, nak pergi dengar senyap-senyap apa perancangan mereka, tak payah buang masa. Yang kau kena buat apa dia? Sabbihisma rabbikal a'la. Jangan buang masa nak pergi dengar meeting perancangan musuh nak buat apa, tak payah. Tak payah pergi buang masa nak pergi tengok teori konspirasi apa ke benda, tak payah. Yang kau kena buat ialah apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Antara benda besar yang Allah nak bagi tahu kita semua ialah kita kena sedar kemampuan kita tahap mana. Allah ni Tuhan yang paling sedar kemampuan hamba dia tahap mana. So kadar berpuasa sebulan Allah tahu kita mampu. Tak ada sampai 2 bulan, setahun kita takkan mampu ya. Kadar kemampuan kita punya solat sehari 17 rakaat Allah tahu kita mampu. Kadar dia macam tu lah. Kadar duha yang kita mampu ialah 12 rakaat. Allah tahu. Wallazi qaddara fahada. Siapa yang sedar kemampuan diri dia dan dia tak pergi lebih daripada limit kadar yang Allah takdir untuk diri dia, fahada. Tuan-tuan, antara kaedah nak dapat hidayah Tuhan ialah sedar. Jangan kejau lagi benda yang kau tak mampu buat. Terutama buat rezeki. Jangan pergi hambat lagi dah. Dah tahu ini kadar aku kot, yang lebih aku tak boleh nak buat dah cukup. Jangan nak pergi kejar lagi. Nanti hidayah akan lari. Bukan Siti Hidayah tau, hidayah tu akan lari. Hidayah Tuhan akan lari. Jadi sebenarnya kita ni ada satu benda yang besar yang kita kena kaji, ialah kemampuan diri. Kalau kita sedar kemampuan diri, kita pun stop untuk kejar benda yang kita tak mampu, Allah akan mula untuk beri hidayah. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Tuan-tuan, dalam banyak bab agama dalam syariah ini Allah sedar kemampuan kita. Semua bilangan-bilangan yang ada kan. Contoh tawaf 7 kali, Tuhan tahu 7 kali itu kemampuan kita. Sehari ada lebih kurang 20 rakaat rawatib yang kita boleh dirikan dalam sebahagian kita punya solat, dalam solat-solat fardu kita. Tuhan tahu kita mampu untuk dirikan. Jadi semuanya ada pada kadar kemampuan. Demikian Allah katakan Nabi, jangan sibuk urusan orang lain, teruskan puji Tuhan sampai isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allah cipta, dia sempurnakan dan dia tahu kadar supaya dia boleh berikan engkau hidayah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua insya-Allah. Kita jumpa lagi lah selepas puasa ni. Kelas kita ni insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.